Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjuklah gambar-gambar saya dulu kan, motor-motor zaman-zaman saya dulu. Dia disimpan kat sini, ada simpan kat sini. Nampak? Dia ada simpan kat sini, nampak? Nama-nama apa? Gambar-gambar motor lama. Okey Gambar-gambar motor lama. Dulu saya minat motor ni, dulu tak mampu nak beli ni motor ni dulu ni. Walaupun murah, tak mampu nak beli. Ni motor-motor lama ni zaman-zaman saya dulu lah. Zaman-zaman muda dulu. Apa ni? Orang yang pakai motor ni orang kaya lah. Z Askar. Semua Z ni nama motor dulu. Ni kalau Askar nama tahu. ZB 411. Ini motor-motor dah saya mari ni buat lawatan muzium tentera TUDM ke apa? PD. Nampak motor-motor lama ni nanti kita bawa masuk ke dalam tengok ke dalam. Ini suasana dia punya apa? Kawasan dia suasana dia punya tempat muzium. Kereta api dah sana. Jom kita buat lawatan ni motor. Kita buat lawatan dia. Ni motor kenangan motor lama ni. Jom kita masuk dalam ya. Okey. Kita masuk tengok dalam. Okey, ni dulu pernah tentera dulu dia pakai ni lah. Nampak? Takut tengok ah. Muzium Tentera Darat. Muzium Tentera Darat. Ni. Berjuang dia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Itulah sumpah pendekar kita menuju Medan Bakri. Andai kata kami gugur semua, tabulah di atas bunga pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju Medan Bakri. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Dia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju Medan Bakri. Dan kata kami gugur semua, tabulah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju Medan Bakri. Lah barisan kita yang ikhlas berjuang. Ia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju Medan Bakri. Kata kami gugur semua, tabulah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju Medan Bakri.